Rakyat Malaysia menyebut Indonesia semakin bijak. Strategi cemerlang Prabowo membuatkan ringgit terus bergelut. Indonesia sedang membuat langkah berani. Malaysia sedang memerhati dengan teliti. Dan kini, ada segelintir rakyat Malaysia yang mula bertanya soalan sensitif. Adakah Indonesia semakin bijak sementara ringgit kita terus bergelut? Apa sebenarnya perancangan Prabowo yang membuat pelabur memandang ke selatan dan bukan ke utara? Hari ini anda akan faham strategi sebenar di sebalik hala tuju ekonomi Indonesia, apa maknanya untuk Malaysia, dan sama ada kelemahan ringgit benar-benar berpunca daripada Indonesia. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya mahu tanya sesuatu. Jika anda ambil berat tentang masa depan Malaysia dan anda mahu perbincangan jujur tentang wang, dasar, dan kuasa di rantau ini, tunjukkan sokongan anda sekarang. Bukan untuk saya, untuk perbincangan ini. Kerana semakin terbuka kita berbincang, semakin tajam kita sebagai komuniti. Jika anda percaya Asia Tenggara layak mendapat analisis yang matang dan bijak, teruskan bersama saya. Assalamualaikum, dan mari kita huraikan dengan jelas. Pertama, konteks. Ringgit Malaysia telah menghadapi tekanan ketara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Pada tahun 2024, ia melemah sehingga sekitar 4.70 hingga 4.80 berbanding dolar Amerika Syarikat pada beberapa ketika sebelum kembali stabil sedikit. Bandingkan dengan tahun 2011, ketika ia hampir 3.00 berbanding dolar. Itu adalah penyusutan besar dalam tempoh lebih sedekat. Pada masa yang sama, rupiah Indonesia juga mengalami turun naik, tetapi naratif Indonesia telah berubah. Pelabur semakin bercakap tentang dorongan perindustrian Indonesia, dominasi nikel, dan strategi hiliran mereka. Di sini ada satu persoalan penting yang akan kita jawab nanti. Cerita sebenar bukan sekadar tentang mata wang. Ia tentang penentuan posisi. Dan sebentar lagi, anda akan lihat mengapa hala tuju Prabowo berpotensi mengubah keseimbangan serantau jika dilaksanakan dengan betul. Mari kita mulakan dengan perbezaan paling jelas. Strategi sumber asli. Indonesia mempunyai rizab nikel terbesar di dunia. Nikel sangat penting untuk bateri kenderaan elektrik. Daripada terus mengeksport biji mentah, Indonesia mengharamkan ekspor biji nikel mentah pada tahun 2020. Ramai yang mengkritik langkah itu. Kesatuan Eropah malah membawa kes ke Pertubuhan Perdagangan Dunia. Tetapi Indonesia tetap bertegas. Matlamatnya, memaksa syarikat asing membina kilang pemprosesan dalam negara. Sekarang fikir dengan teliti. Jika anda pengeluar EV global dan anda memerlukan nikel, ke mana anda pergi? Ke negara yang hanya menjual bahan mentah? Atau ke negara yang mewajibkan pemprosesan bernilai tambah di dalam sempadannya? Indonesia berjaya menarik berbilion dolar pelaburan langsung asing ke dalam loji pelaburan dan kemudahan bateri. Syarikat dari China, Korea, malah pelabur barat turut masuk. Tiba-tiba Indonesia bukan sekadar pembekal bahan mentah. Ia menjadi sebahagian daripada rantaian bekalan EV global. Berhenti seketika. Malaysia juga mempunyai sumber minyak sawit, petroleum, pembuatan elektronik. Tetapi adakah kita secara agresif memaksa peningkatan rantaian nilai seperti Indonesia? Di sinilah perbandingan yang tidak selesa mula timbul. Segmen kedua, isyarat politik. Prabowo Subianto, yang dipilih sebagai presiden pada tahun 2024, memberi isyarat kesinambungan dasar perindustrian era Joko Widodo. Itu penting. Pelabur sukakan kepastian. Sama ada anda setuju atau tidak dengannya, Prabowo menunjukkan bahawa pembangunan infrastruktur, hiliran industri, dan kawalan strategik sumber akan diteruskan. Pasaran bertindak balas terhadap hala tuju. Bukan kesempurnaan. Hala tuju. Malaysia pula melalui beberapa peralihan politik dalam tempoh singkat beberapa tahun kebelakangan ini. Beberapa pertukaran Perdana Menteri, pelarasan gabungan, penyesuaian dasar. Walaupun reformasi itu baik, ketidaktentuan membuat pelabur lebih berhati-hati. Tanya diri anda dengan jujur. Jika anda mengurus dana bernilai berbilion dolar, adakah anda lebih cenderung memilih negara dengan pelan perindustrian jangka panjang yang jelas? Atau negara yang masih menstabilkan lanskap politiknya? Ini tidak bermakna Malaysia lemah, tetapi persepsi memainkan peranan besar. Dan pasaran mata wang sangat sensitif terhadap persepsi. Bayangkan dua kedai dalam pusat beli belah yang sama. Satu kedai sentiasa menaik taraf, menyusun semula, menambah baik inventory. Satu lagi sering bertukar pengurusan dan menukar polisi harga. Kedai mana yang kelihatan lebih stabil? Pelabur hanyalah pelanggan dengan modal yang jauh lebih besar. Segmen ketiga,
Realiti mata wang. Adakah ringgit lemah semata-mata kerana Indonesia? Tidak. Itu terlalu mudah. Rizab Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah secara agresif pada 2022 hingga 2023, mengukuhkan dolar AS secara global. Mata wang negara membangun termasuk ringgit dan rupiah tertekan. Ringgit mencecah paras terendah dalam sejarah moden sebahagiannya kerana kekuatan dolar. Namun ada perbezaan. Indonesia mengekalkan perbezaan kadar faedah yang agak menarik dan aktif menstabilkan pasaran bond untuk mengawal aliran modal. Bank Indonesia terkenal dengan campur tangan aktif mempertahankan rupiah ketika ketidaktentuan. Bank Negara Malaysia juga campur tangan, tetapi pasaran modal Malaysia lebih terbuka, menyebabkan ringgit bergerak lebih bebas. Kadang-kadang fleksibiliti itu kelihatan seperti kelemahan. Jadi adakah Indonesia lebih bijak? Atau sekadar lebih agresif dalam taktik tertentu? Sekarang kita ubah sudut pandang. Segmen keempat, revolusi hiliran. Indonesia tidak berhenti pada nikel. Ia memperluas dasar hiliran kepada bauksit, tembaga, dan mineral lain. Logiknya mudah tetapi kuat. Ekspor produk siap, bukan bahan mentah. Tangkap nilai dalam negara. Cipta pekerjaan. Bina kluster industri. Pendekatan ini meningkatkan pelaburan langsung asing Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia merekodkan lebih 47 bilion dolar pelaburan langsung asing yang direalisasikan. Itu angka yang besar. Malaysia pula kekal kukuh dalam pembuatan elektrik dan elektronik. Kita sangat penting dalam rantaian bekalan semikonduktor global. Pulau Pinang sering digelar lembah Silicon Timur. Banyak syarikat global beroperasi di sini. Jadi di sini perbezaannya. Indonesia menggunakan komoditi untuk membina leverage industri. Malaysia sudah ada kekuatan industri, tetapi menghadapi persaingan dari Vietnam, Thailand, dan juga Indonesia. Strategi mana lebih menang dalam jangka panjang? Nasionalisme sumber dengan hiliran agresif, atau pembuatan bernilai tinggi dan perkhidmatan keuangan? Tiada jawapan mudah, tetapi inilah detik penting. Indonesia mencipta cerita pertumbuhan yang berani. Pasaran menyukai naratif pertumbuhan yang jelas. Dan pasaran mata wang mencerminkan jangkaan pertumbuhan. Segmen kelima, demografi dan skala. Indonesia mempunyai lebih 270 juta penduduk. Malaysia sekitar 33 juta. Perbezaan ini sangat besar. Pasaran domestik yang besar menarik pelaburan kerana bukan sahaja untuk ekspor, tetapi juga untuk penggunaan tempatan. Kelas menengah Indonesia yang berkembang menarik jenama global, platform teknologi, dan pelaburan infrastruktur. Malaysia pula mempunyai kelebihan pendapatan per kapita lebih tinggi dan institusi yang kukuh. Tetapi skala mempengaruhi persepsi. Pasaran besar sering menarik perhatian lebih besar. Apabila rakyat Malaysia berkata Indonesia semakin bijak, apa yang dimaksudkan sebenarnya ialah Indonesia sedang bermain permainan jangka panjang menggunakan skala, sumber, dan dasar perindustrian. Ingat persoalan awal tadi. Penentuan posisi. Mata wang mencerminkan aliran modal. Aliran modal mengikuti jangkaan pertumbuhan. Jangkaan pertumbuhan bergantung pada strategi jangka panjang yang dipercayai. Jika Indonesia berjaya meyakinkan dunia bahawa ia akan menguasai sebahagian penting rantaian bekalan bateri EV, modal akan terus masuk. Apabila modal masuk, tekanan terhadap mata wang berkurang. Jika Malaysia berjaya meyakinkan dunia bahawa kita akan memimpin dalam semikonduktor, tenaga boleh baharu, dan ekonomi digital, modal juga akan masuk. Kelemahan ringgit bukan takdir. Ia adalah cerminan kitaran keyakinan. Lapisan yang lebih mendalam ialah geopolitik. Indonesia memanfaatkan kedudukan strategiknya antara China dan Barat. Ia boleh menarik pelaburan China dalam bateri sambil terus bekerjasama dengan ekonomi Barat. Malaysia juga mengamalkan diplomasi seimbang, tetapi dominasi sumber memberi Indonesia kuasa rundingan tambahan. Dalam dunia yang beralih kepada kenderaan elektrik dan mineral kritikal, negara yang mengawal rantaian bekalan mempunyai kelebihan. Skim kecerdikan yang dirujuk ramai. Namun Indonesia juga berdepan risiko. Isu alam sekitar akibat perlombongan. Jurang infrastruktur. Cabaran takbir urus. Tiada negara yang sempurna. Dan Malaysia juga tidak gagal. Ekonomi kita pelbagai. Sistem perbankan stabil. Asas ekspor elektronik masih kompetitif. Mengapa ringgit terasa lemah secara emosi? Kerana kadar tukaran mudah dilihat. Apabila angka meningkat, ia memberi kesan psikologi. Perjalanan jadi mahal. Barangan import naik harga. Tetapi kadar tukaran sahaja tidak menentukan kebijaksanaan sesebuah negara.
Kini kita tutup semua persoalan. Strategi Indonesia dibina atas 3 asas: paksa nilai tambah melalui larangan ekspor bahan mentah, kekalkan kesinambungan dasar, dan manfaatkan skala demografi. Gabungan ini membentuk naratif pertumbuhan yang meyakinkan pelabur. Cabaran Malaysia bukan kekurangan kebijaksanaan. Cabarannya ialah mengukuhkan naratif sendiri, mengukuhkan konsistensi dasar, meningkatkan lagi nilai tambah dalam semikonduktor, tenaga hijau, dan ekonomi digital. Ringgit lemah sebahagiannya kerana kekuatan dolar global, sebahagiannya kerana aliran modal, dan sebahagiannya kerana persepsi. Jika persepsi berubah, aliran berubah. Persoalan sebenar bukan sama ada Indonesia lebih bijak. Persoalannya ialah bagaimana Malaysia bertindak balas. Anda sudah lihat perbandingan ini. Indonesia agresif dalam hiliran dan memanfaatkan skala. Malaysia bergantung pada pembuatan bernilai tinggi dan kestabilan keuangan. Kelemahan ringgit lebih berkait dengan kitaran global dan keyakinan pelabur berbanding Indonesia semata-mata. Dua perkara utama: strategi dan naratif penting untuk menarik modal, dan pergerakan mata wang mencerminkan keyakinan. Jika analisis ini memberi anda perspektif baru, teruskan perbincangan. Tinggalkan pandangan anda. Patutkah Malaysia meniru dasar sumber Indonesia, atau gandakan fokus kepada teknologi tinggi? Kerana pada akhirnya, menjadi lebih bijak bukan tentang meniru jiran,